Alright geng, so kita pasang switch kiri. Yang switch kita custom wiring balik ni, dia dah azab sekali lah. Okay, so macam mana cara pasang dia? Ada orang request kat abang macam mana cara pasang. So senang je, switch daripada satu ni masuk dekat kuning, switch satu lagi masuk balik dekat hitam. Lepas tu kita dah ada relay kat sini. Yang ini masuk balik dekat lampu bawah. Itu saja, dua je. Satu yang kat kuning, lagi tu hitam, yang ini masuk kat lampu. Nampak? PMP saja. So ini result dia. Kita on. Kita start. Okay, lampu bawah, lampu atas, tutup lampu. Lepas tu signal, double signal. Macam mana nak double signal? Dia macam ni. Kita pergi tekan kiri, terus kanan. Jadi double signal. On ada. Okay. High beam pun ada. So turun je lampu bawah. Nampak? Mantap, terima. Ini switch kiri yang kita custom 100%. Beam satu kali. Mantap lah. Terima kasih mantap. Kiri kanan. Kiri kanan. Ada? Mantap. Terima kasih